Culture. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Berjumpa kita setelah kita lama tidak berjumpa. Dan Alhamdulillah Bob Culture kembali. Kali ini semestinya rakan muda present Bob Culture. Of course kita tengok muda-mudi nowadays banyak yang suka travel-travel. Pergi sana, pergi sini, pergi sinun. Ada yang nak travel agent, ada yang sendiri, ada yang backpack. Yes, hari ni kita bawakan seseorang ni. Kalau korang selusuri dunia-dunia travel ni, awal-awal inilah dia orang-orang yang mengimarahkan lagi atau memberahikan lagi nafsu-nafsu orang nak pergi travel. Pergi ke mana-mana dengan bajet yang terhad, gaya yang santai. Ini dia, kita ada KJ guys. Assalamualaikum. Wow. Salam. Okay, ini KJ yang ini. Bukan yang satu lagi yang bertanding and so on. Bukan. Tak, saya tak bertanding. Saya travel dan enjoy every moment lah. Yes. Alright. Okay, jom kita selami dunia travel kau. Boleh Pak. So aku nak tanya kau, kau punya minat dalam pergi travel-travel. Sebab setengah orang nak buat apa yang kau buat tu, diorang takut nak kadang-kadang nak pergi ke negara orang seorang diri dan sebagainya. So apa kau punya penyumbang kepada kau nak go for this jalan? Okay. Sebelum tu saya Khairul Jamain. Backpackers anda. Pencen. Okay. So berbalik pada soalan Bob tu, sebenarnya aku rasa semua orang pernah muda kot. Semua orang pernah mencari sesuatu dalam diri dia. Pada ketika zaman aku belajar tu, kita semua mencari. Kita melalui fasa shuffle bro. Fasa emo ada. Fasa macam-macam fasa lah kan. That time kita mencari diri kita sendiri kan. So masa tu memang apa yang aku nak pada kita tu, aku nak buat apa yang aku rasa happy. Okay, dalam pada masa sama kau nak cari siapa diri kau. Tapi bila 5-6 tahun aku travel, aku realise satu benda lah. Sebenarnya identiti kita tu tak perlu dicari, tapi you create melalui every experience yang you lalui. Okay, sama macam aku, setiap travel tu, setiap negara, setiap orang yang aku jumpa very different personality, macam mana cara kita bercakap. So itu yang menjadikan siapa diri kita pada hari ini dan menjadikan siapa diri KJ pada hari ini lah. Jadi berbalik pada soalan tadi, sebenarnya dia ada curiosity di mana kau nak tengok dunia luar. Sebab aku orang Perak. Aku kampung aku dekat air tawar, Manjung. So dekat sana ada pantai Teluk Batik, Pangkor, Teluk Senangin. So masa zaman muda, remaja dan liar aku suka masuk hutan. Aku suka masuk hutan. Aku suka hiking, hiking gunung, pergi camping kan. Yang tempat-tempat yang orang tak teroka itu yang aku suka pergi. Dan ketika itu juga ada student-student international yang dia daripada Jerman, France, London dan sebagainya datang untuk diorang ni kaji satu spesies. Iaitu makaka pigtail. Itu dalam bahasa saintifik, tapi dalam bahasa Melayu dia beruk. So yang datang kat tempat kau ni lah. Dia orang datang dari jauh ada dekat Teluk Senangin tu semata-mata nak tengok beruk bro. Rare kan? Rare kan? Aku pun rare. Jadi aku selalu masuk hutan dekat situ. So jadi adalah 2-3 kali guide. Aku jadi guide dekat sana. Kau jadi guide untuk bawa dia orang tengok beruk. Beruk ni beruk mana? Beruk yang tak, beruk yang ekor tu nama dia makaka pigtail. Dia beruk ekor pendek. Yang orang kata ganas tu kan. Ambil buah kelapa. Dia banyak mungkin lah. Confused. Kau jadi guide. Aku tahu. Aku guide je. Aku bukannya kaji spesies beruk tu. Tapi semasa aku bersama diorang, diorang ni padahal masa tu umur aku 21. Diorang umur 18, 19. Dia tahu daripada France terbang solo datang sini kan. 2-3 orang kan. Kadang-kadang 5 orang, 6 orang. Tapi diorang different state kan. Dan datang berkumpul kat itu untuk buat satu kajian.
nak tengok beruk bro. Tengok bro. So aku banyak bertanya dengan diorang. So macam mana you berani betul you travel. Jangan macam ni aku cakap ni. Tak lah aku Okay. Speaking. Okay, kita orang Perak mah. Speaking Perak kan. So tanyalah macam mana. So jadi diorang ajar. Dulu ada coach surfing, nak tumpang tidur rumah orang. Dulu ada work volunteer, kita boleh buat volunteer untuk jimatkan duit. Jadi kalau nak berjalan tu, sebab aku bagi tahu I don't have any money bro. Okay. Tapi nafsu nak travel tu nafsu ada. tu tinggi bro. Oh, Muda kan. Okay. Alright. So masa tu dia bagi tahulah trik-trik macam mana nak tahan kereta orang dan sebagainya. So start aku buat benda tu dalam setahun lah, kenal dia orang kan. Sebab dia orang every 3 month dia orang kena keluar untuk renew visa. Jadi bila dia orang keluar tu dia orang kadang-kadang 2 minggu. Kadang-kadang sebulan dia orang buatlah work volunteer dekat Thailand, Indonesia. So dari situlah aku belajar. Bila diorang balik, diorang cerita the experience kan. Kita muda, mudah teruja kan. Mudah teruja. Jadi aku still masuk hutan. Tapi aku start travel dekat dalam Malaysia dululah pada ketika itu. So that the starting point di mana aku rasa macam zaman muda aku ada a few pilihan lah. Sama ada kau nak kerja keras dan kau kaya, and then kau nak kutip pengalaman and then enjoy your lifetime muda. Sebab time tua nanti aku rasa aku dah tak larat kot. So aku decide untuk enjoy aku punya lifetime muda lah. It's not, aku tak rasa enjoy lah. Aku rasa word dia adalah take all the experience aku. Itu starting je. Kau jumpa this group of pengkaji beruk. Pengkaji beruk. Ada aku jumpa dari Jerman, pengkaji semut bro. Sebelum dia balik, dia kutip aku rasa dalam 10 spesies semut. Seluduk bawa balik Jerman. Sebab dia kata this semut is beautiful. Kau nampak semut hitam, kau panggil semut hitam bro. Kau buat tak tahu je lah. Dia panggil nama spesies tu. Ni lah apa-apa lah. Dan ini habitat dia. Biasa dia tak berseorangan dia. Aku macam ada orang kaji pasal semut bro. Ya. Rare. Okay. Aku rasa di situ juga jentik kau punya hati macam like, kalau orang ni datang kaji semut, so kat luar lagi mesti ramai lagi orang yang berbagai orang So memang aku nak ada pengalaman dan juga experience tu lah. So kita tengok dia orang. So kalau orang putih Mat Saleh boleh, kita Melayu tuk-tuk takkan tak boleh kot bro. Kita handsome kan. Betul lah. Itulah itu dia. Alright. Itu cerita pasal KJ guys, macam mana dia bermula. Kejap lagi kita sambung lagi. Kita tanya macam-macam lagi. Mungkin member pernah mengalami keracunan makanan mungkin. Kejap lagi kita akan borak-borak untuk seterusnya. Terus kekal untuk Rakan Muda Present Pop Culture. Alright KJ, tadi dah borak pasal kau punya perjalanan. So first, tadi dalam Malaysia kau kata kau cover dalam Malaysia dulu, apa semua kau pergi. So first aku nak tanya, kau keluar negara. Negara mana first yang kau pergi? Negara mana first? Aku rasa dalam kebanyakannya orang dan kebanyakannya anak muda pun, negara first hanya ada 2. Sama ada you go to Indonesia ataupun Thailand. Pada ketika itu aku bekerja di Ipoh. Dan aku decide untuk take the kereta api. Dari Ipoh pergi ke Thailand, Bangkok. Berapa hari kau kat sana? Sebulan kot aku rasa. Kau kerja macam ni? Tak, aku berhenti kerja bro. Aku berhenti kerja. Kau berhenti kerja pergi travel? Boss, take it or leave it je. Tak ada. Masa tu aku dah decide lah. Aku dah decide, and then sebulan sebelum aku pun dah bagi resign letter. Masa tu aku kerja sebagai property management executive dekat Ipoh. So kau dah kumpul duit. Tapi tak juga. Time muda kita kan banyak kita kan. Tapi pada ketika itu aku bawa bekal RM5,000. RM5,000 pergi ke Bangkok ni. Pergi ke Bangkok dan explore ke Thailand lah. Pergi Thailand lah. Thailand, and then after that barulah aku pergi ke Cambodia, Vietnam, and then aku fly ke Jepun. Lepas tu baru ke Korea. Lepas tu continue. Selama 1 bulan tu? Tak. Selama 8 bulan. 8 bulan? Baru balik. Tak 8 bulan lah. Aku rasa setahun. Almost 10 bulan. 10 bulan. Duit pun dah habis apa semua. And then barulah balik ke pangkuan lah. Balik ke pangkuan untuk menyambut Hari Raya.
Okay, yang ni menarik. Aku rasa nak tanya kau expenses kau ni. Okay, kau kerja. Lepas tu kau cakap bos, saya nak travel ni. Nak gerak. Gerak lu Papa Roger lah. Kau tanya bos kau kata macam bagi kau cuti ke kau kata cakap macam okay aku nak gerak? Tak, mula-mula memang aku hantar surat resign. Okay. Tapi bos panggil balik. Dia kata, KJ, dia speaking kan, kenapa you nak resign dan sebagainya. Lepas tu aku bagi tahu lah, aku nak travel, aku nak melihat dunia kan. Okay. Pada ketika itu, lepas tu dia kata, okay, you ambil balik you punya resign letter ni, I bagi you leave letter lah kan. Leave letter, you tulis berapa bulan you nak kan. Sebab yelah dalam masa sebulan dia nak cari pengganti mungkin agak susah kot. Okay. Tapi kat situ aku tulis 6 bulan. Okay. Kau nak ambil cuti 6 bulan? 6 bulan. 6 bulan without gaji lah kan. Without gaji. Without gaji lah sebab private kan. So ambil lah. So after 6 months tu dia contact balik. KJ you dah bila nak datang? you dah balik ke belum? Dia kata belum. Boss, I rasa I berhentilah. Tu dia kata okay lah, good luck dan sebagainya. Tapi sekarang aku dengan bos aku masih kancing masih kita orang masih keep in touch keep in touch and keep in touch. So dia pun suka tengok progress. Dia ada masa mula-mula remaja dan sampai sekarang lah. Dan cara macam kata cara jimat tu dan sebagainya kan. Macam aku cakap lah, berbalik kepada beruk tadi. Okay. Banyak belajar daripada geng-geng tu lah, geng-geng backpackers yang daripada Europe ni. Dia ajar macam mana nak tahan kereta orang, and then tempat tinggal. Tapi masa tu memang aku bawa kemah. Okay. Dulu tak ada bro kemah Decathlon. Dulu beli dekat Giant bro. Ui, RM35. Dulu Decathlon tak ada lagi bro. Ya. Masa tu lepas tu beli stove dan sebagainya lah. So untuk kita bawa bekal kan. So aku beli ada beras kan, aku bawa untuk while camping lah. Ini kau solo lah ni? Solo. Solo. Okay. Yalah masa tu kadang-kadang aku tumpang tidur rumah orang, kadang-kadang tidur tepi pantai, tepi jalan masuk sikit, kadang-kadang bomber, balai polis, temple kalau dekat Thailand lah, temple dia makan free bro. Yelah. Pagi-pagi. Aku tengok filem Thailand banyak. Pagi-pagi dia ada makan free. Tapi jangan risau, dia veggie dia veggie. Dia Sami kan. Dia pun anggap aku macam Sami kot. Okay. Tapi diorang sangat baik bagi tumpang tidur. So even masjid pun sama. Kalau tempat tu komuniti Muslim kan, tak ada masalah. Pergi seorang. Thailand, Cambodia, Vietnam, Jepun and then Korea. Dan dekat Korea lah ketika itu saya habis duit. Okay. Alright. Kau solo, lepas tu kau buat kemah apa semua. Aku cakap mesti kau ada pacak kemah di mana-mana. Ada. Tak pernah kena kacau? Kau tak pernah kena macam like keselamatan kau pernah. Pernah je kena kacau. Paling banyak kena kacau anjing kot. Tapi kalau benda-benda mistik ni tak tahulah, mungkin dia pun tengok aku takut macam, ataupun kesian hantu setiap negara ni version dia berbeza tau. Jadi bila dekat Malaysia kita takut mungkin pontianak, pocong dan sebagainya, tapi hantu sana tak ada pontianak, pocong kan. Mungkin vampire ke kalau vampire handsome dekat handsome kan. So kau tak ada rasa scary sangat lah. Kau just scary issue safety. Pernah je kena rompak tu ada kena curi ada 2 kali, kena rompak ada 2 kali. But bila dia tengok aku pada ketika itu dengan rambut panjang macam bergelang, rantai, gelang kaki, seluar pendek koyak kan. Ni mamat gila mana ni aku nampak kan. Dia memang tahu aku tak ada duit lah. Dia macam adalah kadang-kadang $100 kan, $50 ambil lah kan. Tapi safety first lah sebab kau dekat negara orang kan. Okay. So kau je macam kalau kena tu kau macam okay ambil lah duit, aku ada banyak. Betul. It's a part experience. Aku pernah kena pisau dia ni. Okay. Money dia cakap. Dekat negara mana ni? Vietnam. Money kau pun okay. This je ada. Sebab itu first experience. Jadi kau tak tahu macam mana nak react. Okay. Cuma dia datang sebab dia 2 orang naik motor. Dia datang, dia ambil dompet aku. Dan dia ambil duit dan dia campak dompet, dia belah. Kau macam yelah first experience. So, jadi you tak tahu macam mana nak react bro. Okay. Sama juga macam aku kena gempa dekat Indonesia kan. Malaysia kan
mungkin dekat Sabah Sarawak ada gempa, tapi di Semenanjung kan kita tak pernah merasai gegaran tu kan. Masa aku dekat Lombok tu, masa tengah tsunami tu, aku merasai gempa tu dan aku tak tahu macam mana nak react bro. Aku just okay, nak buat apa ni kan? So selepas dia berhenti baru oi gempa ke? Tapi after that reaction aku lebih cepat lah. Okay. Mencari tempat perlindungan. Okay. Waktu tu tak ada orang lari-lari ke? Ada barang-barang jatuh kan. Sebab aku tengah makan manggis bro dekat. Kau tengah menikmati. Aku tengah menikmati manggis. Aku tengok orang jual. Dia macam pasar tau. So aku dekat tempat parking motor kan. Beli manggis tu kau nak makan kan. Okay. Lepas tu bunyi jatuh. Oh, Ya Allah ya Tuhanku. Semua lari ke akulah, ke bahagian aku. Sebab aku bukan dekat dalam kawasan bangunan kan. Tapi aku macam panik. Ada orang lari Kau tak segoncang-goncang apa? Rasa tapi you tak tahu how to react kan. Sebab you first experience kan. Tapi lepas tu kita tahu lah macam mana. Lepas kau gerbak kau pun tahu lah, kita selamatkan diri lah kan. Right. Tapi manggis tu sedap. Manggis tu sedap. Okay, beza ke dengan manggis Malaysia? Sama je. Sama. Mungkin sebab nikmati kau di situ. Ya, betul. Dengan gempa lagi kau. Yes. Sedap. Mungkin dia shake. Dia shake dengan mulut kau sekali. Sedap. That's the experience lah yang face lah. Okay. Alright, aku suka cerita cuti 6 bulan bos dia boleh bagi 6 bulan. Apakah saya lagi bos? Come on lah bos Saya kadang-kadang minta 3 hari. Tak ada. Bos saya baik, bos saya okay je, saja je gurau bos hilang kerja aku esok. Alright, kejap lagi kita sambung lagi borak. Terus kekal untuk rakan muda present Pop Culture. Alright, kita borak-borak dengan KJ sekarang ni. Kalau korang sejenis yang suka pergi travel, tambah-tambah backpack secara solo ke apa, korang kena tengok awal-awal penglibatan beliau dulu. Alright, so KJ, bila kau dah pergi mengata, aku nak tanya cara kau communicate lah dengan orang. Sebab sekarang aku tengok banyak orang pakai the Google dan so on. Apps kan. Boleh senang nak tanya. Zaman kau? Sekarang beli dekat TikTok bro. Translation lah. Translator kan. Power bro sekarang. Sebenarnya language paling besar tu adalah body language lah. Body language is you takkan ada barrier sekalipun kan. Okay, makan gini kan. Selain daripada love language lah. Okay. Yalah, tapi kadang-kadang kita pun memang akan mengalami situasi yang macam aku dekat Vietnam. Aku tinggal di Sapa, satu perkampungan yang sangat kawasan pedalaman dekat atas gunung. Memang fully no English bro. Okay. No English but have a life. No English, okay. Okay, so kita memang berkomunikasi macam ayam dan itik. Tapi sebab tu kata hebatnya manusia ni kan. Kita walaupun the body language tu dia tanya nak makan ke, atau dia tunjuk makanan ke, ataupun kalau aku nak terkencing ke, tunjuklah toilet nak terkencing dan sebagainya. Kalau nak tidur, so sebenarnya communicate tu dia bukan satu halangan untuk anak-anak muda ni. Ada setengah orang takut nak travel sebab dia tak pandai cakap English. Mungkin dia nak pergi Korea ke, nak jumpa artis K-pop, dia tak pandai cakap Korea for example kan. Tapi itu tak ada halangan lah. It's simple matters je lah. Okay. Baik. So selama kau pergi beberapa negara, cerita kat kita orang kat sini, negara mana yang kau rasa macam beri kau satu perasaan yang macam Malaysia, aku bersyukur duduk Malaysia. Ada satu tempat yang kau boleh share kan macam ada, sebab even sampai sekarang pun kalau orang tanya aku kan, what the best country, aku mesti cakap Malaysia bro. Tapi sebelum aku travel dulu, muda, kita muda dan bodoh kan, kita rasa memberontak jiwa kita rasa semua benda tak kena kan. Kita muda kan, everything is not right kan. Tapi bila you keluar, you sedar bahawa kita perlu lebih bersyukur lah. Aku rasa dia bersyukur dan meraih every benda yang kita ada lah. Appreciate every benda. Embrace lah. So dekat sini macam ada satu macam dekat Afrika sebagai contoh kan, diorang nak dapatkan pendidikan is very susah gila. Susah bro. Sangat susah. So kita di sini even aku pun masa dulu aku tak, zaman aku sekolah pun kadang kita ponteng sekolah. Kita tak menghargai apa itu pendidikan kan. Tapi bila you keluar, you tengok sendiri bahawa pendidikan itu penting.
dia mampu mengubah kehidupan seorang manusia dan satu keluarga dan juga satu community, bro. Kan bila you give pendidikan tu kepada mereka, aku sedih tau. Aku sedih tau bila kita sembang pasal Afrika. Afrika ni bukannya semua tempat miskin. Tidak. Masa aku pergi tu dekat Kenya. Dekat kalau macam negeri dia adalah Mombasa, tapi daerah dia Ukunda. Bukan Wakanda Ukunda. Tapi bahasa dia guna bahasa Swahili lah. So memang kawasan a bit pendalaman, dan untuk akses semua benda tu agak susah lah, termasuk juga pendidikan kan. So bila kau bina sekolah untuk mereka, buat charity bina sekolah dan bagi diorang pendidikan kan, satu yang meaningful lah semasa aku mengembara, dan dia mengubah persepsi hidup aku bahawa lebih bersyukur dengan apa yang kita punya lah. Kat situ electricity semua memang tak ada, bro. Tak ada lah. Tak ada, air pun tak ada, bro. Tak ada. Tak ada. Mana malam pakai lampu? Malam minyak diorang minyak tanah ataupun api lah. Atau malam memang gelap lah. Kita orang pernah ada dekat perkampungan diorang, malam memang gelap. Diorang, rumah diorang dengan tanah liat tu tau. Tanah liat, buat tanah liat tu memang gelap. Nothing. Gelap okey. Bila kau cerita pun aku pun rasa macam termotivasi lah, macam untuk berhenti ke? Bukan berhenti. Berhenti. Kalau bos saya bagi saya 6 bulan, insyaAllah saya akan tak berhenti, tapi travel lah, pergi ke kawasan yang kau cakap ni, untuk tengok sendiri. Aku pun rasa macam bila kau cerita tu termotivasi. Satu lagi pengalaman-pengalaman kau yang mungkin orang selalu kata kalau kau pergi travel ni, kau kena ada perut yang tebal. Maksudnya kau kena tahan dengan makanan-makanan tertentu. Kau ada pernah? Ada je beberapa pengalaman yang dulu sebenarnya sebelum aku travel aku cerewet, bro. Tak adalah cerewet, maksud dia Eater lah. Aku Melayu, bro. Kau mesti ada spek. Aku nak makanan-makanan, kita nak ada flavor tu tau. Kita nak ada flavor. So bila kau pergi Jepun, kau pergi Laos kan, diorang tak ada no flavor kan, pure kan. Nak tak nak kau terpaksa telan. Kau terpaksa telan benda tu, dan yalah untuk kau survive, untuk kau makan kan. Tapi kalau sakit perut tu, aku pernah dekat Cambodia, pernah dekat Afrika tak pernah, bro. Surprise dia, Afrika tak pernah. India tak pernah. Surprise dia. Tapi Cambodia, tapi kawasan tu memang kawasan penduduk yang miskin lah dekat Cambodia tu. Sebab aku travel, aku suka pergi kawasan-kawasan yang orang tak explore, kan, sebab you nak rasa how they feel tau. Okay lah, setiap orang travel ni ada tujuan yang berbeza kan. Macam aku cakap lah dulu masa first tadi, aku nak cari identiti diri. Aku nak cari siapa KJ yang sebenarnya kan. Tak nak ada dua KJ. So dekat situ lah aku masuk kawasan pendalaman, tinggal dengan komuniti. Apa diorang makan, aku makan. Apa diorang kerja, aku kerja. Aku bantu diorang apa semua kan. So dekat situ aku banyak belajar untuk mengenal erti macam katalah perbezaan kan. Perbezaan tentang pendidikan, tentang kesihatan kan. So masa dekat Cambodia tu, kawasan tadi memang kawasan yang dia tepi pantai. Aku camping dekat sana. Ada orang tu, makcik tu datang bawa anak dia nak pinjam kat aku $1. $1? Kita fikir aku pun tak ada duit kan. Bukannya tak ada duit, tapi ada lah. Tapi kita menyimpan kan, sebab kita travel kan. Sebab aku tidur while camping tepi pantai kan. Dan aku tanya nak buat apa. Dia minta kau $1? $1? Bukan $1 peso ke, bukan? Tak ada. Laos dia guna lupa apa? Khmer lah. Bukan. Lupa, tapi tapi sama juga Afrika dia guna duit dia. Tapi dia orang pun terima $. Terima $. Faham tak? Vietnam pun sama. Vietnam dia ada dong kan, for example lah. Tapi kalau kau bagi $, dia accept lah. Dia tahu aku orang luar lah, so mungkin ada $. Lah kan. And then sebab aku tanya untuk apa kan, dia kata untuk hantar anak dia ke sekolah. So pendidikan diorang dibayar every day. Kalau kau tak ada duit, anak kau tak pergi sekolah, bro.
So that one off lah. So dekat sana bila malam tu aku explore untuk makan. Aku makan mi goreng dia kedai Muslim lah, mi goreng Muslim tepi jalan. Tapi jalan dia bukan macam jalan raya kita. Jalan tanah berhabuk. Jadi habuk-habuk tu kau makan sambil berhabuk-habuk tu. Sambil mata pedih lah. Mata pedih, sakit mata kan. So bila kau balik tu malam tu tidur, memang 2 hari aku terlantar dalam kemah. Dalam kemah tu tak boleh buat apa. So memang barai lah itu. Kau nak bercakap dengan orang pun tak lah. Tapi it's a good experience. Lepas tu baru aku pergi ke klinik dia lah. So memang kena keracunan makanan lah. Waktu kau sakit tak ada kau rasa macam menyesalnya aku datang ataupun something like macam aku seorang diri sekarang ni tak ada. Sakit No tak ada. Tak ada Tak ada. So kita kita lelaki bro. You choose itu jalan dia kan. Sekali kapal berlayar kau takkan patah balik kan. Tanpa kau bawa habuan kau kan. Mana kita tegak orangnya. Kita tegak. Selagi tanpa mendapatkan hasil kita takkan patah balik. Baik guys, dengar cerita ni dia mengingatkan saya pada satu pepatah Imam Syafi'i cakap, iaitu merantaulah kepada anak-anak muda, merantaulah supaya dapat satu pemikiran macam KJ ni kan. Kita motivasi, kita tengok negara orang, kita tengok dan mewujudkan tawaduk dalam diri kita. Bob culture. Memang word dia memang Bob culture lah. Alright, so kejap lagi kita akan borak lagi. Terus suka untuk rakan muda present Bob culture. Alright, ini dia kita borak-borak dengan KJ, antara pemula-pemula untuk geng-geng yang nak pergi backpack and so on. Sekarang memang dah banyak, tetapi inilah insan dia yang awal-awal dulu memulakan jelajahnya. So sekarang tadi kau ada cerita macam kau belajar nak tahan kereta kan. Mungkin macam mana aku tertanya-tanya, macam kalau aku tengok Piramli dia tunjuk kaki. Kaki. Kan? Itu tak pernah cuba lagi. Mungkin lepas ni boleh cuba kan. So aku diajar. Dia mamat dia bukan mamat, dia perempuan. Perempuan Spain lah. Perempuan Spain aku diajar oleh dia. Masa tu aku nampak dia jual gelang. Dia jual gelang. And then dia travel backpack juga. Dan dia nampak aku bawa beg besar. Mungkin kesian dia tengok apa mamat Melayu ni kan. Kan. So dia panggil lepak dengan dia. So kita orang borak lah, exchange dia pengalaman dan sebagainya kan. Lepas tu dia kata you should try hitchhiking. Hitchhiking. Tapi aku tahu hitchhiking tu. Aku pernah cuba dekat Malaysia pun pernah cuba. Cuma negara orang masa tu aku masih belum berani kan. Sebab itu masih first month kan, travel dan sebagainya kan. So dia ajar. Dia kata you nak hitchhike, you tak boleh kebanyakan negara you tak boleh hitchhiking dekat highway. Salah. Even Malaysia pun sama. Kalau tengah-tengah highway sebab kereta laju bahaya kan. So memang kereta pun tak digalakkan untuk berhenti kan, kecuali kecemasan. Sama juga. Dan dia kata you patut hitchhike dekat bandar nak ke bandar A, bandar A nak move ke bandar B, dari bandar, bukannya dari highway dan sebagainya, ataupun susul jalur masuk ke highway. Dekat situ is okay dia kata kan. So dekat situ lah aku belajar. Dan dia kata besarkan tulisan bahasa orang negara tu. Kecilkan sedikit tulisan English. Contoh nak pergi nama tempat tu bla 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 something kan. So you kena tengok lah dekat Google Map tu apa bahasa dia. Kalau Thai dia ada bengkok-bengkok macam tu. So kena tulis ikut kena tulis ikut tu supaya dia orang baca. Sebab you punya target market macam bisnes lah. You punya target kebanyakan yang berhenti hitchhike ni adalah orang-orang biasa. Bukan orang-orang yang berkereta besar lah. So mandu lori, driver lori, kereta-kereta mungkin nak bawa pergi berniaga, nak ni dan sebagainya kan. So diorang lebih, mungkin diorang bukan semua orang pandai in English kan. Sebab itulah tulisan tu kena tulisan mereka. Even di Jepun pun guna kaedah yang sama juga. Alright. So akan berhenti, akan ada lah orang berhenti tak ada yang macam aku pernah tunggu tak sampai 5 minit. Aku pernah tunggu hampir 2 jam. Aku pernah tunggu hampir 1 hari. Is nasib lah. Is nasib lah. Sebab you tak ada benda yang you nak kejar pun. Kalau tak ada kau jalan kaki lah. Tak ada, sambil jalan sambil ni. Lepas tu berhenti mungkin ada nampak surau ke ataupun nampak temple ke whatever apa semua, tumpang tidur. Esok sambung balik.
Ataupun bila you berhenti pagi tu kan, bila you dah tumpang tidur dekat sana apa semua, lepas tu dia kata tak apalah, saya bawakan ke tempat yang lagi banyak kereta untuk dan laluan yang sama untuk pergi ke sana. So that's pengalaman lah. So aku belajar macam tu lah. Baik. Oh, macam tu Kau sakit, demam pun semua. Ni daripada cara kau cerita ni, kena tubuh badan yang sihat lah. Kalau sakit. Oh, semasa tu tubuh badan sihat bro. Muda kan. Muda kan. Sakit pun henyak. Kita henyak. Kau pernah demam ke apa semua? Pernah. Demam. Tapi kita anggap benda tu biasa kot. Tapi sekarang demam sikit kan kita pergi. Kita dah Yalah, tapi muda lah. You muda sekali je kan. So you gain lah a lot of experience. Sebab muda you ada masa, you ada tenaga, tapi you tak ada duit kan. Ya, betul. Bila you pertengahan macam midlife crisis kan. You ada duit bro kan. You masih ada tenaga tapi kau tak ada masa bro. Kau tak ada masa fokus and family, anak dan bina kerjaya sebagainya. So bila kau tua, kau tak ada tenaga kan. Terbaring kan. Itu atau tak. Jangan cerita. Tak. So kau tak ada tenaga. Even kau ada duit pun, tapi kau tak ada tenaga, walaupun kau ada masa juga kan. So you choose which one you want lah. So aku pilih semasa aku muda untuk buat benda tu, dan alhamdulillah lah. So benda tu yang membentuk siapa diri aku sekarang lah. Untuk be a better person, lebih bersyukur, lebih appreciate setiap apa ujian yang mendatang. Sebab kita jadi lebih tough lah. Kita jadi lebih tak mudah melenting, and then not all the issue you patut kupas dan sebagainya. So everything sebenarnya daripada perjalanan you lalui semasa travel tu untuk create siapa diri you, bukan mencari siapa diri you all lah sebenarnya. Okay. So hasil yang aku nampak ni adalah travel membuatkan kau jiwa kau besar. Badan kecil. Badan besar. Sebab atuk aku pernah cakap, dia kata, kalau jiwa kau besar, kau akan nampak masalah tu kecil, kata dia. Tapi sekarang dia tengah terbaring lah. Alright. So sikit last sebelum kau ada cerita pasal kalau kau ingat orang yang tolong kau dekat luar, yang sampai hari ni kau ingat nak cakap body language ke? tak apalah. So ni just appreciate untuk semua lah. So sebenarnya aku semasa travel tu, aku menghargai setiap manusia yang aku jumpa, even yang orang yang mencuri duit aku ke, yang berompak ke kan. Sebab dia create pengalaman kita. Kalau kita tak ada that experience, kita tak tahu macam mana nak react satu benda kan. Dan sekarang aku bekerja sebagai specialist online kan. Aku banyak deal online, dan aku juga mengajar orang macam mana the art of negotiation kan. Dan sebenarnya semua experience yang aku ada sekarang ni adalah setiap orang yang aku jumpa tu adalah macam mana how you communicate, macam mana you nego. Sebab manusia kita 80% dalam hidup kita nego bro. Kan? Tadi pun aku nego tanah dengan kau. Betul. So every orang yang aku jumpa dalam setiap pengembaraan aku tu adalah satu pengalaman untuk membina, macam aku cakap tadi, membina siapa diri. Dan apa yang aku ada sekarang, aku just tinggal bagi that knowledge kepada orang je. So macam mana aku mengajar orang the art of negotiation, mengajar macam mana nak nego. Sebab bila aku dalam land specialist ni, aku deal banyak dengan orang-orang kaya dan juga developer. So it's a different way of negotiation lah. Tapi semua yang aku punya sekarang ni, knowledge yang aku ada ni adalah semua daripada cebisan. Dia macam puzzle tau. Kau pump sini, pump sini. Dia puzzle tu yang membentukkan kerjaya aku dan membentukkan rezeki aku pada hari ini lah. So aku nak ucapkan terima kasih kepada semua. Tak kisahlah baik, buruk, jahat, yang pernah tersakiti aku, yang pernah menyakiti aku ke, aku menyakiti dia ke. Everything is an experience bro. Everything is a puzzle yang membentuk siapa diri KJ hari ni. So, dan sebenarnya the most aku thanks sebenarnya pada Tuhan tu. Sebab without perjalanan yang dia bagi ni, kalau dia nak kata aku mati tengah aku travel tu, aku pernah situasi hampir mati juga kan. Tapi dia nak aku hidup dan memberi
apa yang aku punya pengalaman ni kepada orang lain. Dan mungkin sebab hari ni pun aku ada dengan kau pun sebab aku nak share. That's all the experience yang pada orang dekat luar sana kan. Sebenarnya hidup ni bersyukur dan appreciate every moment yang you ada tu. Everything is a experience yang membentuk siapa you. You tak akan nampak pada hari ni tau, tapi you akan nampak bila you midlife crisis. You akan nampak pada umur you 30, 40 kan. So ada orang umur 40 dia tak settle down bro. Dia masih lagi dengan perangai lama sebab semasa zaman muda dia tak face all the experience tu. Dia cuba mengelak benda tu. So you every masalah jangan mengelak, face, berani. Itu adalah pengalaman. Macam terima kasih KJ. Thank you. Semoga kita mungkin satu hari nanti Jumpa di Kedah. kita jumpa di Kedah. Kita sedang mengira tanah. Takut tanah. Alright, so guys, terima kasih. Kalau korang ada cadangan yang korang nak kita di Bob Culture ni bawa untuk korang kenali, korang tahu pasal dia, boleh komen dekat bawah. Alright, so jangan lupa support kita orang, follow media sosial rakita.my. Terima kasih tengok Rakan Muda Present Bob Culture. Saya Bob, ini KJ. Jumpa nanti. Assalamualaikum. Bye-bye.